Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftar alaina nikmatan wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okey, ada. Okey, jaga semua boleh dalam sihat dan bersedia untuk belajar ini. Okey, sebelum tu cikgu minta budak-budak semua untuk buka buku teks RBT tingkatan 2 dan buku nota di atas meja. Letak di atas meja dulu. Okey. Okey, sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya. Awak datang sekolah hari ini naik apa? Okey, Delia. Datang sekolah hari ini naik apa? Motor. Ni? Semua naik apa? Ni naik apa? Kereta. Kereta. Motor ni. Jalan kaki. Ni? Jalan kaki ke? Okey, cikgu tanya, kenapa awak bawa motor kereta untuk ke sekolah? Tujuan apa? Apa? Mempercepatkan perjalanan. Okey, seterusnya tak ada latihan kan? Nak buat ni kan? Okey. Okey, berdasarkan jawapan yang awak telah bagi tadi tu, ini tadi yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkenaan dengan reka bentuk mekanika. Okey, cikgu buka slide sekejap. Okey, murid-murid semua boleh buka muka surat pada muka surat 43. Boleh buka muka surat dalam kotak muka surat 43. Okey, kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu reka bentuk mekanika. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah 2.2.1 mengenal plastik komponen mekanika. Okey. Okey, apa itu mekanika? Mekanika ni apa? Komputer mekanika ni. Jajak, mekanika ni apa? Apa kegunaan dia? Adakah dia memberi manfaat kepada kehidupan kita? Memberi manfaat. Okey, kita tengok yang pertama ialah mekanika dapat mengurangkan tenaga mekanika manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, yang sebagai contohnya awak tengok dalam gambar aja. Ini gambar aja apa ni? Basikal kan? Okey, contohnya kalau cikgu bagi dua pilihan, sama ada awak nak pergi sesuatu destinasi itu pergi berjalan kaki ataupun menaiki basikal. Yang mana yang lagi cepat? Mesti basikal kan? Jadi ini maksud dia, dapat mengurangkan tenaga mekanika manusia dalam melakukan pekerjaan. Okey, yang kedua ialah gabungan komponen mekanika membolehkan sesuatu perangkat berfungsi, bergerak dan berputar. Maksudnya, basikal ini merupakan komponen mekanika yang boleh bergerak, berfungsi dan berputar. Itu maksud dia.
Okey, yang seterusnya ialah memindahkan sesuatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, cikgu bagi contoh. Yang ni basikal ni guna pergerakan apa? Kita guna basikal ni pakai apa? Pakai kaki kan? Ni maksud dia memindahkan sesuatu gerakan kepada gerakan yang lain. Contohnya daripada kaki, komponen-komponen mekanikal yang berada pada basikal ni akan membuatkan komponen mekanikal sesuatu produk itu bergerak, berfungsi dan berputar. Itu maksud dia kan? Okey, kita pergi seterusnya. Ya. Okey. Okey, di dalam komponen mekanikal ni kita ada 11 jenis mekanikal. Awak semua boleh rujuk dalam kutai buku surah 43. Okey, mari boleh semua cikgu nak semua baca dengan cikgu. Yang start dari yang pertama ialah apa ni? Gear. Yang kedua? Pautan. Yang ketiga? Wheel. Takan, lepas tu tali sawal. Okey, aci ni kita ada dua, aci sesondo dengan aci ekor. Seterusnya gerosok. Satu lagi? Alas bola lagi? Bindu lagi? Rantai. Okey. Okey, setiap daripada komponen ini mempunyai fungsi yang berbeza mengikut situasi yang dikehendaki. Okey, kita pergi kepada komponen yang pertama. Okey, komponen pertama ialah apa ni? Gear. Okey, gear ni apa? Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Dia juga berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Itu maksudnya gear. Okey, cikgu di sini kat sini. Contoh gear. Okey, tengok ya. Ini ialah contoh gear. Jadi sumber kuasanya bermula daripada sini. Apabila daripada sini, gear 1 akan bergerak kepada gear 2. Lepas tu gear ketiga. Akhir sekali dia akan menghasilkan output. Ini maksudnya gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa dan berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis gear. Okey, kat sini dia ada 10 jenis. Gear yang pertama ialah gear serong. Gear yang kedua gear apa? Gear taji. Yang ketiga gear headed. Yang keempat gear tuna heri. Gear yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8 gear dalam, ke-9 belitan, yang terakhir ialah gear serong delay. Okey, jadi setiap daripada gear ni dia mempunyai fungsi yang tertentu. Okey, kita pergi kepada gear serong. Okey, gear serong. Okey, tengok gear serong.
Gear serong ni apa? Gear serong ini digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang berlainan sudut. Biasanya dibina dengan dua gear yang berlainan saiz dan bersirat pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey, tengok ni. Ini gear yang ni, saiz dia berlainan dengan saiz yang nyata. Nampak ni? Ini maksud dia dibina dengan dua gear yang berlainan saiz dan bersirat pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Cuba tunjuk dengan tangan sudut 90 darjah macam mana? Macam mana? Bukan. Sudut 90 macam mana? Macam mana? Macam ni lah tangan yang jadi kan. Okey, ni maksud dia sudut 90. Digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang berlainan sudut. Tengok kedudukan ni. Yang ni 90 darjah ni kan. Jadi ni dia punya pergerakan. Tengok dia bergerak. Maksudnya untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang berlainan sudut. Ni maksud dia. Okey, kita pergi kepada gear yang kedua. Kita pergi kepada uji minda. Namakan produk yang menggunakan gear serong. Okey, ni apa ni? Ni antara produk yang menggunakan gear serong. Okey, produk yang pertama ni produk apa ni? Cuba kita lihat. Ni. Okey, ni apa ni? Bukan ni. Ni adalah untuk menepuk lubang ni apa ni? Ni yang ni apa ni? Mesin geruding. Jadi yang kedua ni apa? Bukan ni. Yang kedua ni kotak gear. Okey, yang ketiga ni mesin candai kuda alik. Okey, ini merupakan antara produk-produk yang menggunakan gear serong. Okey, seterusnya kita pergi kepada gear taji. Macam mana gear taji ni? Okey, mari semua baca. Okey, baca lama-lama apa ni? Gear taji digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Gear ini dibina dengan dua gear yang bersirat dalam satu titik yang sama. Okey, untuk gear taji ni dia digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Maksud dua aci yang selari ni, awak tengok gear ni, tengok ni, dua ni kan. Dia bergerak selari, maksudnya selari ni maksudnya dari kanan ke kiri, tengok ni. Dia selari, bergerak. Yang ni contoh gambar dia. Ini maksudnya gear taji. Okey. Kita buat gear industri. Namakan beberapa produk yang menggunakan gear taji. Tengok ni. Ni gambar apa ni? Gear. Gear ni apa ni? Tengok ni. Gear. Gear ni apa nama produk ni? Apa ni? Jam. Jam. Okey. Ni apa ni? Bukan baik. Ni apa ni orang panggil mesin yang buat getah tu. Yang ni yang last ni apa ni? Tak tahu ni. Ni apa ni? Ni kereta kawalan jauh lah kan? Kereta ni. Tengok dia duduk jalan je dekat sini. Okey, dia adalah beberapa produk yang menggunakan gear taji. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Gear hilir. Apa itu gear hilir? Okey. Okey, baca. Gear ini digunakan pada berkaitan bertangga tinggi. Contohnya pada bus kereta. Okey. Contohnya pada bus kereta dengan tajuan dan pada tajuan rendah pada bertangga tinggi. Ini maksudnya gear hilir. Gear hilir ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya pada pemacu kereta untuk menukarkan kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Maksudnya gear ini kebanyakan digunakan pada kereta. Okey, kita tengok pada gear tulang hilir. Apa itu gear tulang hilir?
Okey, gear terakhir ini menyerupai. Ingat, tengok dia punya perkataan. Menyerupai dua gear ini yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Ia fungsinya untuk apa? Untuk membantu mengelakkan isu-isu berkaitan dengan tujuan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear hilik. Okey, tengok gear hilik ni. Maksudnya di kat sini dia cakap menyerupai dua gear hilik yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Tengok ni, dia punya gambar rajah ni. Dia punya gear ni sama dengan yang ni kan? Sama kan? Ini maksudnya menyerupai dua gear hilik diletakkan sebelah menyebelah. Okey, fungsi dia untuk apa? Fungsinya untuk mengelakkan isu-isu berkaitan dengan tujuan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear hilik. Okey, ini maksudnya gear itulah hilik. Okey, seterusnya apa? Gear rak dan binan. Gear ini berfungsi yang tak memberatkan binan dalam penggunaan bahkan kepada rak yang bergerak secara linear. Okey, gear yang kelima ialah gear rak dan binan. Rak dan binan, dan dia ada dua jenis tu, rak dan binan. Okey. Okey, gear ini berfungsi atas pergerakan pindah dalam bentuk putaran ditukar ke rak yang bergerak secara linear. Linear ni maksudnya mendatar secara dalam garis lurus. Okey. Okey, rak ni apa ni? Rak ni adalah ni. Tengok yang besi yang bergerak ni, selari. Itu maksudnya rak yang bergerak secara linear. Pinang pula yang bulat ni, bentuk ni. Dia bergerak dan dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya selalunya gear ni diguna dalam auto gear. Tahu auto gear apa? Pintu pagar. Kalau pintu pagar kan dia boleh terbuka, tertutup lah. Okey. Auto gear inilah yang menggunakan gear rak dan pinang. Okey. Ni contoh ni. Ni adalah contoh auto gear. Auto gear tu apa? Pintu pagar automatik. Okey. Okey, yang keenam ialah gear meter. Okey, apa? Cuba mana baca. Bangun cuba. Gear meter. Tu tengah. Baik. Bangun. Okey, dengar. Okey, masih. Okey, ini merupakan gear meter. Apa fungsi gear meter ni? Gear meter ini berfungsi untuk menukarkan arah transmisi. Satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Tengok ni. Ini maksud dia dua paksi putaran bersilang. Tengok ni, dia punya gear ni. Bentuk macam ni, bersilang ni kan? Ini maksud dia, gear meter. Okey, gear screw. Arif, bangun baca. Apa itu gear screw? Gear screw ni apa? Kadang-kadang dipanggil gear bersilang. Gear screw juga kadang-kadang dipanggil gear helix bersilang. Tengok dia punya gambar rajahnya. Contoh yang apa ni? Gear helix bersilang tadi. Okey, ini gear helix yang tadi ni. Boleh nampak beza ni. Ni gear helix. Satu lagi gear screw. Dia akan nampak dua perbezaan gambar dia kan. Okey, ni ialah gear screw. Okey, yang ke-8 ialah kita pergi kepada gear dalam. Gear dalam adalah okey, dia baca. Baik. Gear dalam adalah gear Itu maksudnya gear dalam adalah gear dengan gigi dipotong di luar permukaan silinder. Okey, tengok dia punya gear dekat dalam gear ni ada gear lagi. Itu maksudnya gear dalam. Okey, yang ke-9 ialah gear berlitan. Okey, apa fungsi gear berlitan ni? Gear berlitan berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Okey, gear ini dibina pada satu batang aci bergigi yang bersirat
dengan gear yang bulat. Okey, kita tengok ni. Contoh gear berlipat, dia punya struktur gear ni macam mana tengok. Ingat tak? Okey, ini adalah contoh produk yang menggunakan gear berlipat. Okey, ini apa ni? Ni apa ni? Produk apa ni? Hah? Ni apa ni? Hah? Tak ingat? Okey, ni apa ni? Spana hidup. Okey, ini ialah orang sebut spana boleh laras kan? Dia boleh mengetat dan mengetat dan melonggarkan. Jadi apa ni? Di mesin apa? Semua pernah nampak? ABC. Okey, mesin ABC ni lah yang menggunakan gear bilitan untuk menggerakkan dia punya ni. Seterusnya dapatlah ais batu. Okey, kita pergi kepada komponen mekanikal yang seterusnya. Komponen yang seterusnya ialah pautan. Okey, pautan. Pautan ni apa ni? Berfungsi sebagai komponen menghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melekatkan suatu sistem. Okey. Pautan ni dia berfungsi sebagai komponen penghubung kan ni. Komponen penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melekatkan sesuatu sistem. Contohnya pautan ni apa selalu tengok kat mana ni? Pintu kan? Kat pintu mana kan? Jadi apa fungsi benda ni dekat pintu? Buka pintu, salah. Buka pintu. Okey, fungsi pautan ni adalah untuk memastikan pintu sentiasa tertutup. Kamu selalu buka pintu kan? Dengan adanya benda ni dia bantu boleh tutup pintu, pastikan pintu tu tak terbuka lah. Itu maksudnya pautan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tuil dan tuas. Apa itu tuil dan tuas? Tuil dan tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya. Daya ni apa? Daya ni apa? Effort. Ya tahu, daya ni apa? Sumber tenaga manusia lah kan? Effort. Beban ni objek lah, kira objek lah. Benda yang kita boleh buat, objek. Seterusnya faktor. Faktor ni dia macam penantara di antara daya dengan beban. Tengok ni, sekiranya tak ada faktor ni, boleh angkat benda ni? Tak boleh kan? Ini fungsinya faktor. Faktor ni dikira penantara di antara daya dengan beban. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya ialah tuil dan tuas ini dia terbahagi kepada 3 kelas. Ingat, terbahagi kepada 3 kelas. Yang pertama dia ada kelas pertama. Yang kedua seterusnya ada kelas kedua dan yang terakhir kelas ketiga. Awak perlu tahu setiap kelas-kelas ini dia akan ada susunan daya faktor dan beban ni dalam keadaan yang berlainan. Contohnya untuk kelas yang pertama. Okey, seorang bangun. Tuil dan tuas ni untuk kelas pertama. Daya, betul? Okey. Ni untuk yang kelas yang pertama ni dia akan ada bermula dengan daya. Okey. Dia akan bermula dengan daya. Daya, program dan ini effort. Untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua ialah okey awak. Kelas kedua ni macam mana? Daya, beban, program. Okey. Okey, untuk tuas dan tuil. Untuk kelas kedua ialah kita tengok dia punya, tengok buku tak semua. Dia punya kedudukan ialah bermula dengan daya, beban dan yang terakhir ialah faktor. Ini untuk kelas yang kedua. Dia akan bermula dengan daya, beban dan faktor. Dan yang ketiga ialah ingat baca yang kelas ketiga.
Fulcrum, daya dan beban. Okey. Okey, untuk kelas yang ketiga ialah kita tengok twist dan twin pada kelas ketiga. Macam mana? Okey, untuk kelas yang ketiga ialah dia bermula dengan kedudukan fulcrum di hadapan, daya di tengah, dan yang terakhir ialah beban. Faham? Ni adalah contoh untuk kelas pertama. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni adalah tukur. Jadi dia bermula dengan dia punya daya. Daya dekat mana? Okey, boleh tengok ni. Ni daya dekat mana ni? Dekat hujung ni kan. Dia punya fulcrum ni dekat tengah. Dan yang last sekali ialah ini apa? Effort, beban. Daya ni kan. Ni contoh dia. Seterusnya untuk kelas kedua ialah tengok kelas kedua ni. Dia punya daya dekat sini, beban dekat sini, dan fulcrum yang terakhir adalah fulcrum. Fulcrum ni dekat mana? Dekat tayar ni kan. Okey, ini contoh untuk twist dan twin pada kelas kedua. Contohnya Keretosaurus. Dan untuk yang ketiga ialah setelah ketiga ialah kita punya ni, tengok tangan ni. Dia bermula dengan fulcrum. Fulcrum ni dekat mana ni? Dekat siku. Dekat siku, lepas tu dengan daya, lepas tu yang last sekali ialah apa? Beban. Okey. Okey, kita pergi komponen mekanika yang keempat, tangka. Okey, tangka ni apa? Tangka ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda dan berputar pada satu ganda. Mana satu roda, mana satu tangka? Mana? Ni mana satu roda, mana satu tangka? Bulat roda, satu lagi? Tangka yang tadi kan? Fungsi tangka ni adalah untuk apa? Untuk memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Selalunya orang nampak ni dalam industri pembinaan. Orang batu selalu guna banyak menggunakan tangka. Boleh? Okey. Kita pergi kepada komponen mekanika yang seterusnya. Tali sawat. Okey. Apa itu tali sawat? Tali sawat digunakan untuk menghubungkan tangka maju yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dan dipacu. Ni maksudnya tangkal sawat ni dia digunakan untuk menghubungkan tangkal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan tangkal yang dipacu. Tengok ni. Tengok dua benda ni, tangkal pemacu di depan ni, yang belakang ni apa? Tangkal dipacu. Ni maksudnya menghubungkan ni. Dia macam tali sawah ni kan, yang bergerak ni kan. Ni maksudnya. Jangan confuse pula tukar dengan rantai. Boleh kan? Okey, kita pergi kepada aci sesondo. Aci ni dalam bab ni kita akan belajar dua. Aci sesondo dengan aci apa lagi? Aci engkol. Aci engkol. Ingat, aci sesondo dengan aci apa? Engkol. Engkol. Okey, dua aci ni mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita pergi. Apa fungsi aci sesondo ini? Aci sesondo ini digunakan untuk membuka dan menutup injap. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Ingat, aci sesondo ini digunakan untuk membuka dan menutup injap. Tengok, ini dia punya gambar rajah ni. Ni dia punya gambar rajah aci sesondo. Ingat ni, jangan tertukar pula dengan aci engkol. Seterusnya kita pergi kepada aci engkol. Okey. Baca sama-sama. Aci engkol ni apa? Aci engkol ni apa? Aci engkol berfungsi untuk menempatkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa dalam wadah dia untuk menggerakkan kenderaan. Okey, ini adalah fungsi aci engkol. Aci engkol ni dia berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa dalam kotak dia untuk menggerakkan kenderaan. Okey, ingat ni, aci engkol ni dia menukarkan gerakan linear. Tengok ni, dia punya ni. Ini maksud dia.
Okey, seterusnya kita pergi kepada gelonso. Ni gelonso ni, bukan gelonso yang memainkan taman ni. Salah. Okey, gelonso. Gelonso berfungsi sebagai pengurang geseran. Sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang terbeban berat. Beban pada gelonso pula digerakkan secara mendatar. Okey, ni maksud dia ni. Secara mendatar, dia adalah untuk berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang berat, bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Itu maksud dia, gelonso. Okey, ni apa ni? Itu apa ni? Ni adalah contoh produk yang menggunakan gelonso, pintu sliding. Okey, seterusnya kita pergi kepada galas bobola. Apa itu galas bobola? Galas bola digunakan sebagai pengendara bagi. Okey, apa-apa? Apa ni? Galas bobola. Galas bobola ni apa? Kenderaan yang merasakan gerakan. Ni maksudnya galas bobola ni digunakan sebagai perantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Selalunya benda ni ada dekat mana? Dekat motor, dekat mana? Ya. Dekat dia. Kan? Tayar pun ada. Dekat handle satu lagi. Ada motor banyak yang menggunakan benda ni. Benda ni dia banyak melibatkan pergerakan. Sama ada pergerakan 180 darjah ataupun 360 darjah. Komponen inilah yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu produk. Okey, seterusnya kita pergi kepada pintu. Apa itu pintu? Digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Selanjutnya kita tengok dekat mesin gerudi kan ada benda ni. Siapa pernah try benda ni? Dia ni kat rumah tak pernah main benda ni. Main apa kat rumah? Okey, ni ialah pintu. Pintu digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, pintu ni dia boleh digunakan untuk melonggar atau mengatakan. Selalunya ada dekat mesin drill lah, ada ni. Okey, rantai. Rantai ni benda biasa, kita selalu tengok lah. Dekat motosikal ada, basikal ada. Apa fungsi rantai ni? Rantai berfungsi sebagai perantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Ni perantara, maksudnya dia akan menjadi penggerak kepada menjadi perantara dan memberi kuasa kepada suatu produk. Contohnya motor besi. Motor dia perlukan perantara untuk sebagai perantaran kuasa antara dua gear. Okey, itu maksud dia. Okey. Okey, bagus semua. Okey, untuk aktiviti berkumpulan cikgu nak buat dalam bentuk dua kumpulan. Okey, cukup ni kan? Dua-dua ni kan? Okey, sebelum tu, cikgu bagi arahan untuk aktiviti dalam kumpulan. Cikgu nak semua murid-murid baca apa yang kita telah belajar tadi. Start daripada gear, pautan sampai ke rantai. Okey, baca. Sekejap lagi kita nak buat aktiviti. Cikgu bagi masa dalam 5 minit. Boleh. Baca. Okey, baca apa yang saya cikgu telah terangkan di depan tu. Bermula dengan komponen gear sampai kepada rantai. Ingat, kita komponen mekanikal ni kita ada berapa tadi? Bukan. 11, bukan 10. Kita ada 10, 11. Baca satu-satu. Baca. Pergi bagi masa 4 minit.
Baca fungsi setiap komponen. Baca setiap fungsi. Lagi kita nak buat perbantangan. Baca. Okey, dah semua. Boleh kan? Okey, boleh? Boleh kan? Okey, cikgu minta 2 grup. 5 orang. Datang ke hadapan semua. Semua datang. Ni grup A, ni grup B. Teman-teman. Cuba. Semua. Okey, boleh datang ke hadapan semua. 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 Okey, permainan ni kita jalan stiker dari sebagai ni apa ni? Ni apa ni? Doraemon. Ni ada dalam poket ajaib. Okey, di dalam ni ada beberapa gambar berkaitan dengan komponen yang awak telah belajar tadi. Okey, jadi setiap seorang tangan. Okey, buka dan tunjuk ke hadapan. Nama. Okey. Tunjuk di hadapan gambar masing-masing.
Okey, semua dah dapat gambar kan? Okey, ni apa ni? Okey, gambar yang pertama ni apa ni? Ni gambar apa ni? Bukan ni. Ni gambar apa? Ni gambar apa ni? Hah? Okey, ni adalah gambar anjing ekor. Dia berfungsi untuk apa? Yang tadi apa? Jawab tak apa? Jawab. Anjing ekor ni berfungsi untuk apa? Sorry, sendiri bukan anjing ekor, ni anjing susondo. Okey, anjing susondo ni untuk apa? Kau tak? Berfungsi untuk apa? Ada belum sini? Ya, apa ni? Buka tutup untuk apa? Buka tutup ni dah betul. Cumanya anjing susondo ni dia berfungsi untuk membuka dan menutup hijab. Biasanya dia gunakan dalam apa? Motor kan? Motor. Okey, apa sebelumnya? Okey, itu apa tu? Gambar yang bukan? Langkah. Cuba terangkan langkah untuk kawan-kawan semua ni. Langkah digunakan untuk melangkah benda berat. Okey, dia punya ciri-ciri macam mana? Ciri-ciri dia Ciri-ciri dia. Okey, dengar semua. Ciri-ciri dia? Ada apa? Cuba beritahu. Mesti ada benda gambar yang awak nampak dalam gambar ni apa? Bukan wal ni. Bukan lain tak. Ni apa ni? tadi Yang bulat tu apa? dia Bukan. Yang bulat tu apa? Tadi yang beritahu. roda. Roda. Yang atas tu? Yang atas tu. Ada. Okey, yang atas ni tangka. Okey kan? Tangka ni adalah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda dan berputar menggunakan ganda. Itu maksudnya tangka ni merupakan mesin ringkas yang mempunyai roda dan berputar pada ganda. Ni maksudnya. Okey, ni apa pula? Ni apa ni? Main dekat sikit. Dekat sikit. Gelongso ni untuk apa? Dia digunakan untuk apa tadi? Saya dah beritahu tadi. Gelongso ni untuk apa? Betul. Itu salah satu dia. Gelongso untuk menutup pintu. Seterusnya gelongso ni dia untuk mengurangkan geseran. Betul. Okey, itu dia. Okey, apa pula? Ni apa ni? Pautan. Okey, pautan ni apa? Okey. Pautan ni selalunya komponen mekanikal yang selalunya kita dapat dekat pintu kan. Dekat pintu dia berfungsi untuk apa dekat pintu benda ni? Okey. Dia digunakan untuk menutup pintu, memastikan pintu sentiasa berkunci. Okey, yang terakhir apa ni? Ni gambar apa ni? Bukan. Anjing susondo ni. Yang tadi ni apa cakap? Okey, ni anjing ekor. Fungsi anjing ekor? Tahu tak? Oh. Okey, apa dah ni awak bantu sekarang? Kita cuba bangun. Apa maksud fungsi anjing ekor? Menukarkan gerakan ini kepada gerakan berputar. Okey. Okey, boleh duduk semua. Okey, untuk yang seterusnya ni.
Imran juga. Okay, baik. Okey, berperhatian. Tengok saya kawan-kawan buat ni. Okey, semua boleh buka gambar yang telah pilih. Okey. Buka. Okey, tunjuk gambar semua di hadapan. Okey, tunjuk gambar semua di hadapan ni. Okey guys, kita start yang pertama. Okey apa? Ni gambar apa ni? Ni komponen mekanik apa ni? Tuas dan satu lagi? Okey. Cuba terangkan tuas dan dua ni. Tadi cikgu ada bagi tahu tuas dan dua ni adalah sistem yang terdiri daripada 3 komponen. Cuba sebut 3 komponen tersebut tu. Ada 3 komponen tadi. Yang cikgu sebut ada depan, tengah, yang belakang. Apa? Footroom, daya. Okey, betul. Okey, untuk yang tuas dan dua ni kita ada 3 kelas yang ada. Cuba sebut 3 kelas tu. Cuba sebut 3 kelas dia. Pertama, kedua. Okey, betul. Okey, untuk seterusnya apa? Okey, ini gambar apa ni? Ni gambar apa ni? Yang tadi cikgu ini. Okey, ni gambar apa ni? Baik. Ni gambar apa ni? Bukan. Ada tadi cikgu sebut. Okey. Ini adalah gambar tali sawat. Fungsi tali sawat tahu tak? Tak ingat? Okey, dapat. Tali sawat ni dia berfungsi untuk menghubungkan pemancu dengan pemancu yang lain. Okey, apa? Yang seterusnya ni apa ni? Okey, rantai. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu jangan keliru pula. Rantai dengan tali sawat ni dua benda komponen mekanikal yang berlainan. Ni berlainan ni. Nampak sama tapi bukan dia. Apa fungsi rantai? Okey. Rantai. Rantai. Apa bagi tahu? Fungsi rantai. Lima mata. Okey, mata kuasa. Betul. Okey, betul. Okey, untuk seterusnya ni apa ni? Ni apa ni? Yang bulat-bulat. Galas pembola. Okey, betul. Fungsi galas pembola ni untuk apa? Bukan. Pembola lain. Galas pembola. Apa fungsi galas pembola? Okey, apa ni? Galas pembola ni dia berfungsi sebagai perantara bagi objek yang bergerak. Itu maksudnya galas pembola. Okey, ingat galas pembola menjadi perantara kepada objek yang bergerak. Contohnya dekat motor, dia ada dekat handle motosikal, ada basikal semua. Benda-benda yang melibatkan pergerakan dekat daya motor pun ada.
Okey, last sekali. Bindu. Okey, bindu ni apa ni? Selalu jumpa dekat mana? Ha? Apa? Okey, bindu ni selalu kita jumpa dekat dengar-dengar. Dekat lesen Garodi. Ha. Fungsi bindu ni ada dalam apa? Mencengkam dan betul. Okey, terima kasih. Berdiri dulu tuan. Bukan. Okey, sekarang semua boleh faham dan buat perbezaan berkenaan dengan 11 mekanika yang kita belajar tadi. Okey, untuk seterusnya cikgu akan bagi awak lembaran kerja. Lembaran kerja, cikgu akan bagi lembaran kerja untuk setiap orang. Okey, lembaran kerja ni buat dekat rumah pastikan faham apa yang awak telah belajar tadi kan. Okey. Okey, ni dengar semua. Ini adalah lembaran kerja. Pastikan buat dekat rumah. Dekat lembaran kerja ni awak perlu isi 11 komponen yang kita telah belajar tadi kan. Boleh. Okey, sebagai rumusan pada hari ini apa yang awak belajar ialah cikgu nak dua orang. Cuba rumuskan apa yang awak telah belajar hari ini. Okey, Arif, bangun. Apa yang awak telah belajar hari ini? Bangun. Okey, Arif, awak belajar apa hari ini? Belajar tentang komponen. Okey, komponen mekanika. Bagi sebutkan dua contoh komponen mekanika. Ya. Langsung. Okey, awak cuba rumuskan apa yang awak telah belajar ini. Tunggu. Belajar apa ini? Okey, komponen mekanika. Komponen mekanika ini kita belajar ada berapa semua? 11. Cuba sebutkan 5. Cepat. Jawabnya apa? Ya, langkah. Pautan. Lagi. Dengar. Hidup lagi. Berlangsung lagi. Okey, 5 dulu. Terima kasih. Okey, awak nak sebutkan komponen yang awak tahu. Nak 3. Dengar. Ya. Langsung lagi. Pautan. 3. Okey. Awak pula. Sebutkan 5 komponen yang awak telah belajar ini. Ya, lagi. Langsung. Biduan. Bindu bukan biduan, bindu. Lagi. Santai. Okey, bagus. Okey, jadi hari ini cikgu harap semua boleh belajar dan tahu 11 komponen yang kita telah belajar ini. Yang pertama ialah ingat cikgu semua ni. Yang pertama kita belajar ialah gear kan. Gear, yang kedua ialah apa? Pautan. Yang ketiga ialah duel dan tuas. Yang seterusnya tangkap. Lagi? Dan isawat. Dan dua lagi kita belajar aci kan. Dua aci ni. Aci apa? Aci sesuatu dengan aci engkol.
Lagi? Longsor. Longsor lagi? Bola. Galas bola lagi? Tinju. Tinju lagi? Santai. Lantai lah kan? Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana terima kasih kerana beri perhatian untuk hari ini. Okey. Okey, boleh bangun. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih. Ada.